Korang yang tengah tengok ni, jangan lupa tekan subscribe, jangan lupa tekan notis sekali. Oh yeah. Okay guys, so sekarang ni kita dah prepare. Kita nak pergi mana? Let's go. Kita lihat kg. Okay, 17 kg lah. Okay, let's go. Kita tengok. Gaya yang penting kan? Gaya penting. Sini. Okay. Gosok. Okay, okay, ada masuk situ. Kalau ni boleh, G7 on. Okay, hantar bisik. Hantar, let's go. Okay. Alright, go. So kita dekat Mak. Alah, kau mesti eat dia pun. Tu guide. Alright. Nah, inilah tu guide dia. Tu guide kita kacak. Okay. Memang aku record bagi kat Syakir. Hidup. Selamat macam tuan. Jam lepas tu kita dah jumpa dia guys. Dah, let's go. Kita dah jalan. kita dah sampai Pantai Tanjung Aru. Let's go. Itu. Kita dah sampai ujung sana bang. Siapa tentang yang belah sana nak kita pergi tengok dia. Ambil kita kat sini. Hai, ramainya. Kita nak ke ikan bakar Sabah. Yo. What up? Let's go. GoPro. So guys, lagi berapa? Tengok cerah kungkang dia ni. So lagi 1 jam lebih. Kabur guys, agak kabur. Aduh, apa pun so much. Ui, sebelah lori. Lalu mana macam mana? Sampai ke Kundasang. Pekan ni apa Kundasang? Inilah Kundasang. Inilah Kundasang. Kita dah sampai kak. Budak. Dah sini lah. Ngam-ngam. Budak. Jalan dia. InsyaAllah. Sekian. So makan-makan anak-anak ini. Ini dia daripada apa ni ikan bakar Sabah. Sementara tunggu yang lain. Alright, kita makan jamah dulu. Let's go. Aduh, mana dia ni dah siap lagi. Kejutan. Bangun man. Hey! Macam mana? Cak. Okay guys, so sekarang ni day 2 di Kundasang. So aku nak tunjuk korang the view sebenar sunrise. Wow, it's amazing bro. Golden time. Shoot lah. Sini je lah. Tak nampak. Elah gila. Tidak banyak lah. Mana? Ambil gambar.
Nampak ada signal ni. Macam ni. Bola ada matahari. Wah, ni kalau esok dah ni lah. Haraplah. Impikan esok. Jangan dorang lah. Dia kalau hiking jangan berharap dia kecewa. Bangun awal tu. Wilayah. Kampung Mesilau. Betul lah. Dia double. Lagu belakang tu cepat sikit. Ni nasi lemak. Badap. Orang lama makan. Hari ni berada di Mesilau. Mesilau kan? Bukan salah. Mesilau. So guys, di sini lah tempatnya. Walau. Aku menghantui. Macam river ni atas pokok. Atas bukit tu. Ada bukit tak pokok? Ada bukit tu kemah-kemah. Kemah-kemah. Mana? Biasa-biasa je. Dia okey lah. Betul dah. Dia so dairy farm tu sini. Mana? Oh ya. Ni dia cakap ni. Pedasam. Pedasam. Masih laut kita bukan. Tadi, berdasar siapa? Kita di Kundasang Sabah. So now kita dekat Slow Highway. Ada strawberry. Dalam tu ada Green Garden ni. Strawberry ni banyak tadi. Ya, awal ni tu petik je. Dia cakap kau petik, kata kau petik. Ya. So welcome to kita pergi ke Dap guys. So kita pergi ke to Desa Dairy Farm. Let's go. Wah, kamu. Apa? Pemerahan susu. Milking tu kedua. Patutlah oh. Tak salah lah. Cheers me. RM10 ni. Mana mau ni? Tak tahu. Di mana? Kita mau perang apa ni, Bo? Kita mau Aku perang. dah cakap bang tadi. Kamu nak percaya tadi, bah? Let's go. Okay guys, hari ni kita nak Oh, rumput dua tu. memerah susu. Kambing. Oh. Memerah. Zek, kita berjumpa je. Oh. Wah. Oh, guys, to our channel. Kita bagi makan kepada Mike bagi makan kepada kesian dia. Macam tak biasa. Awak menakut. Tu guys, lembu yang kalian minum hari-hari tu guys. Ni dia besar Kalau mati boleh makan ni.
mesin je. Alah. Mana boleh berat sebab Yang kita gede ada pula. cucuk tempat tu. Oh. Sini lah buat tu lagi. Oh dah. Ni kasut. Oh lepas ni. Ha. Nampak tak? Susu dia minum? Kalau warna hitam dia masuk tong warna kelabu tu. So warna kelabu tu masuk ke sini. Ada masuk situ. Baik je. Besar sih. Untuk mengandung Ni yang awal langgar ni tu dia tu nanti tak? kita tahu. Tahu situ. Oh tahu lah tu. Dia belajar situ lah. Macam mahal. Faham. Oh cium. Dah tengok kawan mandi. Kon. Ada lagi kita. Mau. Ni kita punya bar. Depan Sosok Deacon Hill. Yes, So yes. guys, kita berada di kanan ni. Kamu lihat di belah kanan ni. Kanan ni. Kanan. So, dah. So, kita berada di Susodikon. Yeah. So, kita berada di Susodikon. Kita akan naik di sana. Let's go. Kita ada pass visitor untuk naik Susodikon. Let's go. Dah harga dalam RM5. Dan naik ke atas. So, wartawan melaporkan kita akan pergi ke naik atas. Lihat kawasan di Susodikon. Susodikon apa nama? Susu. Apa? Okay, so kita naik atas dan di sana Okay. Harap maklum. Let's go. Kau pernah pergi backing mana? Zaman-zaman yang tak perni. Okay. So, kita sampai puncak dia. Baru naik Kinabalu dah mengamat. Tang-tang, babat. So, ini adalah Susodikon guys. Kita berada di Susodikon. Kita bawa cerita ni lah. Sekarang bawa dia bawa kan. Lagu dia tengok benar betul lah. Lagu yang betul. Oh, okey, dia dah. Tang. Tahu kan? Tinggal 7 je. Sepang ah. Ibu dah naik kereta. Tak nampak kan aku macam ni? Macam tu. Kita berada di Susodikon Hill. Ikan goreng sedap. Hi. Homestay, first homestay. So let's go. Day 1. Yup. Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Gunung Kinabalu. Let's go. Let's go. So kita gerak selapan-selapan dengan lunch. So ni dia view yang kita naik nanti. Skor. Guys, bye-bye pendasang. Jumpa di hari lain ya. Kenapa? Aku yang sini tak dapat. So kita
Dah sampai ke pintu masuk dekat sini. Ke gerbang. So kita akan naik. Let's go. Sini sampai So kita sampai di Kinabalu Park. Tengok. Okay, aku kali ni jadi porter guys. Let's go. Lagi amazing. Wow. I want to try lah. Impian menjadi kalbu. Tengoklah puncak kat situ. Sama nak belakang. Okay guys, so kita akan masuk. Skur. Udah. Oh yeah. Oh yeah. Mesti penuh yang Dia akan menuju ke trail. Let's go. Sampai ke sama pelagian safe sini. Cerah. Ke Pondok Timbuhan. Sini guys. Dan kita akan stop pada hari ini di sini. Ini adalah base camp dia lah. Penalaban substation base camp. Dan kamu akan menginap di Lemai Hostel. Lemai Hostel lah. Betul. Lemai. Dan hari ini kita cuma buat 6 km. Checkpoint 1. Let's go. Let's go. Get one. So guys, kita setting sini guys. Ada hantar ni. Hantar guruk kat ni. Interjen, first interjen. Dia baru jumpa. Pondok. Pondok ubah. Wiraid. Balut. Sup balut, let's go. Dia rantai dia agak panjang ni. Agak pacak sebab kat tangga kot. Ya. Okay. So, kita nak pergi ke 2.0 km. Let's go. Guys, sampai ke Pondok Lobi. Guna dah barang. Oh my god. Tiga dah. 8 meter lagi guys. Ke layang-layang. Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu. Hati aku sayang sama kamu. Biru. Let's go. Sekejap. Saya dah start kabus. Udara pun dah makin menipis. Lagi 3.0, let's go. Okay. Yang lain guys. Mantap. Sampai ke pondok dia yang easy bos. Okay, kita tunggu. Steady mi 2 minit. Berkering pula. Aduh. Kita makan makanan tradisional, nasi dengan sayur apa dah. Baru kesingak makan. Makanan apa ni? Salah, silanau. Silanau. Malah lah kita makan ni. Ya. So ni ni shelter ke apa. So kita pergi, let's go. So kita tinggal lagi 1.5 km. Let's go. Okay, saya sampai. Sikit lagi sampai ke puncak. Wah, cantiknya. Wah, subhanallah. Macam dah. Wah. So ini adalah area pokok bonsai. Let's go.
go guys. Sudah berada di Puno Pakai. Mulut panas. Oh yeah. Dah sampai bangunan dah. So kita pergi atas lagi. Let's go. Sampai bangunan. Let's go. Hey guys. Ini sampai juga. Ako ka na pa jahirin nila. Pakwa dito no. Mana ako ka jahirin. Wow. So, nak di pos boleh, hantar pos pun boleh. Sini ada. Let's go. Ini kita kena atas tu. Okay guys. Ini tempat dia. Cik. So kita tengok. Datang. Pandai. Kau semua mandi Oh, ni tahu dia. So ni guys, ni dalam yang nak main ke dalam yang? Keren. Ini siapa ni? Keren pula. Guys, so kita rest dulu. Tak ada atau betul. Kita makan. Kita makan dulu di sini di Bandar Laban. Okay guys, tempat-tempat dia Laban Rata. Ni adalah restoran. Dia katakan itu. So ni ada merchandise semua. Dah ada kejual. Postcard pun ada kat sana. Macam kat UK tu. Apau ni man. So guys, kita makan dulu. Wow. Baik geng. Situ baik. Aduh. Jom kita kat atas. Ha? Dispenser. Mana? Oh, okay, nice. Kita ambil water dispenser kat sini guys. So kita serah jalan-jalan kat area sini pada waktu pukul 6. So lepas ni aku rasa tempat lain ni. Aku tak tahu mana. Dah kita tengok dulu. Sejuk mat. Gentle. Jom. Kita dulu. So nanti kita akan bangun. So kita akan bangun pukul 12. Let's go. So guys, sekarang ni menuju pukul 1.18. Kita siap macam lagi. Dan 1.18. So tim semua dah siap. Nak packing berbagai. So kita gerak. Let's go. Guys, so kita kat office dia. Let's go. Saya tak ada gambar tu. Super. Guys, kita start lah. Nak gerak.
Okay guys, semalam sampai pukul 5. 5 kan. Okay, let's go guys. Tak hiking lah ke? Boleh kot. So, kita start. Okay. Pergi let's go. Okay, sampai saya checkpoint. Follow dulu sini. Sini cek ni. Cek awal dulu. Okay guys, dah sampai Rawat KM dekat Pak Ibu guys. Amazing. Let's go. Guys, akhirnya dah sampai. Sekejap. Kita layan view sunrise dulu guys. Sekarang tunggu geng-geng lain. Betul cerah. Tiga. Kita di Puncak Kinabalu. Jangan lompat. Dia mula turun. Kau sini bang. Ini gambar. 1, 2, 3. Lah. Dah. Hijau. 1, 2, 3. Okey, sudah. Kita tutup. Pelan, cepat sangat kita tutup. Dekat. Pulang kita. Cukup. Makan-makan, so dapat ini postcard. Postcard guys. Okay, estimanya kita nak pulang ke bawah. Besi merah kumpat sebab nak medal. Tengok apa boleh jadi tidak. Let's go. Okay guys, kita gerak pulang. Last sini. Kita bulat. Kita akan bergerak pulang. Let's go. Okay guys, akhirnya sampai juga ke starting point.
Kami masih dalam 2 jam setengah dari Pandan Laban ke satu point. Masih tutup ni. Oh. Okay guys, check it out. Selamat tinggal KK. Ni semua pro ni. Let's go. Hey guys, so peak agak panas, sejuk, track easy. Lepas tu boleh lah banyak untuk training lah. Easy je. 2 jam ataupun sejam lebih je. Gunung Kinabalu. Like lu, jangan lupa tekan subscribe, jangan lupa tekan notis sekali untuk video-video akan datang. See ya. Assalamualaikum. Bye bye.